It is time to play the game dari Stadium Sultan Ibrahim. 90 minit menuju akhir Piala Malaysia. Joe Darul Takzim yang mempunyai kelebihan 4 gol ke atas skuad warga kota setelah 90 diceras. Tarang ke tiang depan, ini maukannya jatuh buat Nacho Mendez. Itu adalah antara percubaan pertama. Ia jatuh buat Nacho Mendez untuk JDT. Ya, satu peluang untuk Nacho lakukan khidmatan atau terus dadaan pertama. Volley bijak heel to heel tersebut. Satu antaran, ini dia Syami Safari. Masih lagi dalam permainan, ada tandukan sebelum dikeluarkan lebih jauh oleh Kenny Palraj. Raul Para, antara menarik dan dinafikan. Keadaan 1 lawan 1 apabila Teto Martin terlepas di belakang pertahanan, ataupun adakah ia keluar terus. Raul Para, ini menarik. Jatuh buat, ada jatuhan. Namun ia tidak dilayan. Apabila Nene sudah pun memasuki kawasan penalti, sudah pun dilepaskan di belakang pertahanan. Apakah ia benar-benar kena ataupun tidak pada kaki Nene di sini? ada perebutan berlaku, tapi yang kedua itu saja mungkin menentukan sedikit sama ada kawalan bola Nene itu adalah kawalan yang memiliki kelebihan ataupun tidak. Jadi mungkin situ saja daripada segi faktor keputusan yang penalti ini boleh diberikan. Dan keputusannya adalah sepakan penalti. Bergson, yang mengenai palang, meninggi. Dan yang masih lagi 0-0. Nah, Hafizul Hakim masih lagi belum dibolosi. Dan timing jangkaan tepat daripada Hafizul sendiri kerana dia mengubah kedudukan di sebelah kanan. Ketika dia dapat membaca pergerakan kaki Bergson yang akan melakukan khidmatan ke arah. Clearance tak pergi jauh walau bagaimanapun. Nene mengantar, ada tandukan. Dan akhirnya ada juga keraian serta Big Show yang tiba di SSI. Dari belakang Bergson datang dan terus meletakkan JDT di depan. Ya, Aiman, kita melihat sebenarnya pergerakan mudah daripada segi antaran. Nene dapat melihat kedudukan Bergson yang akan membuat larian ke arah near post. Attack the ball. Kemudian tepat dia dulu sampai ketika Kenny cuba memintas. Satu angle yang sukar untuk Hafizul lakukan ataupun untuk menyelamatkan bola tersebut. Feros Barudin. Satu chip bijak. Afiq dicari dan peluang kedua. Disempurnakan oleh Syami Safari. Lebih menarik apabila antaran bola pertama, kemudian Hafizul gagal untuk sama ada dia menangkap ataupun menolak lebih jauh, tapi jatuh di hadapan Syami. Tapping, first touch, gol. Kalau demi true, paksa ke belakang semula. Ini yang sedikit menyukarkan KL City jika mereka ingin melakukan apa-apa. Untuk Christian Abad, itu mungkin tugasan yang pertama yang perlu beliau lakukan. Ya, keluar daripada kawasan gawang gol untuk keluar. Bergson, ada ruang untuknya. Bergson da Silva! Dan itu barulah Bergson yang sememangnya kita kenali. Dengan 2 jaringan untuk mengesahkan segala-galanya. Untuk JDT mencari 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut.
Mereka akan ke Bukit Jalil dan dikuasakan dengan 2 jaringan Bergson di Iskandar Puteri. Ryan Lambert memerlukan bantuan. Hidalgo menang semula. Ini dia Syami. Manuel Hidalgo. Super stop dari Hafizul Hakim. Ia menuju ke penjuru atas. Jika tidak kerana Hafizul yang terbang. Satu hantaran. Raul Parra keluar. Kenny Palraj terus saja mencuba. Dan Christian Amaramat. Itu adalah tindakan menyelamat pertama untuk menafikan jaringan KL City. Ya, kawalan bola pertama, dia juga dah dapat melihat kedudukan Christian Abad. Satu lencongan yang baik. Safri mengantar tembakan dari Giancarlo Califoco. Dan sekurang-kurangnya sesuatu untuk KL City. Dan ia datang dari KLGG. Nenek. Oh, antara lulus by Aidin Mujagic. Lagi dan lagi dan lagi. Apabila pemain ini berada di atas padang, dia sentiasa akan berada dalam senarai penjaring. Aidin Mujagic melengkapkan separuh akhir buat Joe Darul Takzim. Antara penyerang yang berada dalam kawasan scoring area yang baik. Hidalgo tinggi, dikeluarkan. Cuba dikejar dan itu adalah whistle penamat untuk mengesahkan Johor Darul Takzim akan beraksi di perlawanan akhir sekali lagi di Piala Malaysia apabila mereka ingin mengejar 4 berturut-turut dalam kejohanan berprestij ini dalam bola sepak Malaysia. Tamat aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Johor Darul Takzim 4, Kuala Lumpur City 1. JDT menang 8-1 menerusi agregat.